Korang pernah fikir tak macam mana syarikat yang ubah terus cara kita travel ni sebenarnya bermula? Sumpah, korang takkan percaya kisah gila di sebalik Airbnb ni. Tahu tak, salah satu syarikat travel terbesar dunia ni bermula sebab pengasas dia tak mampu bayar sewa dan terpaksa jual bijiran sarapan. Ya, bunyi macam rekaan kan? Tapi ini betul-betul jadi. Okey, jom kita patah balik ke tahun 2007. Di sinilah segalanya bermula dengan satu masalah keuangan yang sangat-sangat terdesak. Okey, bayangkan situasi ni. Ada dua orang roommate, Brian Chesky dengan Joel Gebbia. Diorang ni pereka muda kat San Francisco, bandar yang sewa dia mahal gila. So, masalah diorang memang tak mampu nak bayar sewa. Duit dah habis. Nak dijadikan cerita, time tu pula ada satu conference design besar-besaran kat bandar tu. Sampai semua bilik hotel habis licin. Habis, diorang dah buntu gila sebab dah terdesak sangat. Diorang dapat satu idea yang terus terang memang tak masuk akal time tu. Apa kata, kita beli je beberapa tilam angin, letak kat ruang tamu dan sewakan. Siap bagi sarapan lagi. Dari situlah lahirnya nama Air Bed and Breakfast. Konsep pelik ni lah yang jadi permulaan segala-galanya. Tapi kan, nak tukar idea pelik ni jadi bisnes, memang satu cabaran besar. Jom kita tengok macam mana diorang kena hadap penolakan yang bertubi-tubi. Cuba korang bayangkan, korang present idea bisnes, lepas tu investor pandang korang dan cakap, gila ke apa idea ni? Itulah yang betul-betul jadi kat pengasas Airbnb. Idea diorang kena reject terus. Dan isu paling besar sekali ialah soal kepercayaan. Siapa je yang berani nak tidur kat rumah orang yang dia tak kenal langsung? Gila kan? Para pelabur memang tak nampak langsung macam mana diorang nak yakinkan orang ramai untuk percaya orang asing dengan rumah dan keselamatan diri sendiri. So, bukan setakat idea tu dianggap gila, tapi pelabur nampak benda ni macam bisnes shock sendiri je. Kecil-kecil je, tak ada potensi langsung nak jadi besar. Diorang tak boleh bayangkan langsung benda ni boleh jadi fenomena satu dunia. Jadi, lepas kena reject dan reject lagi, diorang akhirnya betul-betul diambang muflis. Akaun bank kosong, kad kredit semua dah max out. Impian diorang tu nampak macam dah nak terkubur je. Tapi, betul-betul di saat-saat akhir, diorang buat sesuatu yang tak siapa sangka. Sesuatu yang sangat kreatif, sangat pelik, yang akhirnya selamatkan syarikat diorang. Masa tu tengah panas dengan pilihan raya Presiden S 2008. So, apa diorang buat? Diorang cipta bijirin sarapan edisi terhad. Ada Obama O's dan Captain McCain's. Ini bukan pasal bijirin je tau. Ini kira macam taktik marketing gila yang lahir dari desperation. Dan korang nak tahu tak, dengan jual kotak bijirin ni sebagai barang koleksi, diorang berjaya kumpul $30,000. Okey, $30,000 ni bukanlah banyak mana pun dalam dunia startup. Tapi, duit tu cukup untuk jadi talian hayat. Cukup untuk bagi diorang masa sikit lagi untuk teruskan impian tu. Okey, so berbekalkan duit jual bijirin tadi, diorang dapat satu lagi peluang. Peluang terakhir untuk buktikan kat dunia yang idea gila diorang ni sebenarnya boleh berjaya. Dan sinilah titik perubahannya. Sebab tak putus asa, akhirnya diorang diterima masuk ke Y Combinator. Kalau korang tak tahu, Y Combinator ni macam sekolah untuk startup-startup hebat. Tempat lahirnya syarikat macam Dropbox dan Reddit. Kat sinilah, dengan bantuan mentor hebat macam Paul Graham, diorang boleh transform idea gila tu jadi model bisnes yang betul-betul serius. Dan kat sana, diorang sedar satu benda penting. Bisnes diorang ni bukan pasal tilam angin, tapi pasal kepercayaan. So, diorang mula fokus betul-betul, upah fotografer profesional untuk ambil gambar rumah cantik-cantik, buat sistem review dua hala dan bina satu platform yang selamat supaya orang tak takut nak percaya sesama sendiri. Lepas je diorang betulkan model bisnes tu, pertumbuhan diorang meletup. Gila lah. Bayangkan, dari jual bijirin untuk survive, tahun 2011 je diorang dah ada kat 89 negara. Dan sekarang, kita semua tahu, dah jadi syarikat gergasi global bernilai berbilion-bilion dolar. Dan cuba fikirkan impak dia. Airbnb ni bukan setakat app. Dia bagi peluang kat orang biasa macam kita, pesara, student, family untuk tukar bilik kosong jadi duit. Dia cipta satu ekonomi perkongsian yang betul-betul ubah hidup berjuta-juta orang. Tapi jangan ingat, bila dah berjaya tu, jalan jadi senang. Tak. Walaupun dah jadi nama besar, diorang kena hadap cabaran-cabaran lain pula yang hampir-hampir musnahkan syarikat diorang sekali lagi.
kena lawan dengan undang-undang bandar kat serata dunia, kena handle kes-kes penipuan dan isu keselamatan, kena lawan dengan lobi industri hotel yang power, dan kemuncaknya pandemik COVID-19. Terus, industri travel lumpuh sekelip mata. Masa tu, semua orang dah jangka Airbnb akan lingkup. Tapi, diorang cepat-cepat adapt. Diorang tukar fokus ke penginapan domestik, sewa jangka panjang. Dan, sebab diorang ni pandai berinovasi, bukan je diorang selamat, tapi diorang berjaya lancarkan salah satu IPO yang paling sukses dalam sejarah. So, apa pengajaran dia? Kisah ni tunjuk kat kita, idea paling pelik, paling gila hari ni mungkin boleh upah dunia esok. Kena reject tu bukan tanda idea kita tak bagus. Kadang-kadang, bila kita terdesak, masa itulah inovasi paling gila boleh muncul. Kisah Airbnb ni bukti yang kejayaan sebenar tu lahir dari masalah dan tekanan. Ia datang dari keberanian untuk cuba benda yang orang lain rasa mustahil. Bermula dengan hanya beberapa tilam angin je. Dan ia buat kita terfikir kan, apa pula idea gila zaman sekarang yang mungkin akan ubah dunia masa depan? Fakta ni memang gila dan ada lagi yang lebih pelik akan datang. Nak tengok lebih banyak video menarik dan mind-blowing? Jom ke channel YouTube Wow Mind Blowing dan jangan lupa subscribe, okay? Love you guys!